Abang, maintenance R50M ni mahal tak? Kalau korang nak tahu kan, tengok video dia sampai habis. Harga bulanan untuk R50M ni lebih kurang RM405 sebulan. Kos servis minyak hitam dia. Kos servis minyak hitam dia pakai sebotol je. Dalam RM60 lah. 2 bulan sekali ataupun 3,000 km. Untuk full tank dia 11 liter. Lebih kurang RM60 ke RM70 lah sebulan. Untuk average boleh pergi dalam 300 km. Untuk Rotex dia RM30 and insurans dia lebih kurang RM500. So sebulan tu kau prepare dalam RM40. So total sebulan yang korang kena prepare untuk membeli sebiji R50M ni lebih kurang RM530 lah. Itu untuk bulanan dia lah. And untuk cost wear and tear dia pula kan. Jom kita tengok. Untuk tayar dia lebih kurang 400 lah depan belakang. One set. Untuk meja servis dia starting lebih kurang 300 lebih ke atas. Untuk brake pad dia lebih kurang RM50 and sprocket rantai pun dalam 200 lah. Tak lari. Untuk cost wear and tear dia lebih kurang 20 juta 20 sen. So total cost winter dia lebih kurang RM1,150. Sebulan tu korang prepare lah dalam RM90. So kalau apa jadi kat bentuk korang, kau ada duit extra. So siapa yang berminat dengan R50M ni ataupun M15, korang boleh isi detail kat bio. Nanti kita orang akan assist korang. Jangan lupa like, komen dan share. Follow kita orang untuk video seterusnya. Asyik.